Okey, Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM akan mengumumkan statistik keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini. Anggaran awal dikeluarkan DOSM menunjukkan ekonomi Malaysia dianggarkan bertumbuh sekitar 4.4% disokong oleh aktiviti domestik dan juga permintaan yang kukuh. Dan untuk melihat kepada unjuran ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami pada waktu ini. Bagaimana sebenarnya Malaysia mampu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada kadar 4.5% ini sehingga 5% di sebalik ketidaktentuan global yang berlaku pada ketika ini dengan perang tarif dan sebagainya. Mungkin suku pertama ini kita belum nak saksikan kesannya akibat perang tarif. Suku kedua mungkin kita saksikan sebab penguatkuasaan tarif tersebut belum dilaksanakan secara penuh in that sense. Pada pandangan Prof sendiri, apa yang boleh kita jangkakan? Ya, memang sebelum ini Bank Negara ada memberi makluman bahawa mereka akan menilai kembali unjuran pertumbuhan ekonomi 4.5 hingga 5% ini kerana ketidaktentuan global. Malahan Bank Dunia juga sebenarnya telah menurunkan unjuran pertumbuhan itu kepada 3.9%. Tapi kalau melihat kepada jangkaan pertumbuhan KDNK bagi suku tahun pertama ini, banyak analis juga melihat pertumbuhan KDNK mungkin sekitar 4.5 hingga 4.6%. Ini menunjukkan bahawa unjuran ini masih lagi bertepatan dengan unjuran pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun antara 4.5 hingga 5%. Dan ianya kerana kita melihatlah apabila berlakunya isu tarif yang dikenakan oleh masyarakat itu, maka berlaku peningkatan permintaan terhadap barangan Malaysia daripada Amerika Syarikat kerana pembeli di sana mahu membeli dengan orang kata harga yang murah sebelum dikenakan tarif yang tinggi dalam masa 90 hari. Itu yang sebenarnya saya lihat turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi KDNK suku tahun pertama ni kepada mungkin anggarannya mungkin 4.4-4.5 yang sebenarnya sedikit tinggi daripada suku tahun pertama tahun lepas itu sekitar 4.2%. Dan kalau nak kata pertumbuhan ekonomi suku tahun kedua itu masih lagi bergantung kepada rundingan tarif perdagangan dengan Amerika Syarikat itu kerana ianya memainkan peranan penting sebab ekonomi ataupun ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat tu lebih kurang 11%. So Ya. agak signifikan jugalah. Prof, kalau kita melihat angka yang dikeluarkan DOSM juga seperti perdagangan yang akan mencerminkan KDNK, kita juga menyaksikan peningkatan. Adakah peningkatan pesanan ekspor daripada pengimport asing ini bersifat ataupun fenomena sementara sebagai langkah persediaan sebelum tarif berkuat kuasa oleh Amerika Syarikat, ataupun ini merupakan tanda awal bahawa pemulihan jangka panjang dalam sektor perdagangan Malaysia mungkin satu realiti? Saya melihat ini lebih kepada fenomena sementara kerana sebenarnya dari segi jumlah ekspor, jumlah dagangan kita sentiasa meningkat setiap tahun. Tetapi suku tahun pertama ni tiba-tiba menunjukkan peningkatan yang agak ketara disebabkan ketidaktentuan tentang sama ada tarif 24% itu akan dikenakan. Walau bagaimanapun, kalau kita nak lihat dari sudut positifnya, jika berlaku peningkatan ini, mungkin jika selepas ini ianya menurun, tetapi jika kita dapat mencari peluang pasaran baharu untuk menampung pengeluaran yang meningkat ini, maka itu adalah satu orang kata strategi lah yang boleh memastikan bahawa sektor perdagangan kita ini sentiasa berkembang. Cuma kena berhati-hatilah sebab jika benar tarif akan berlaku, yang tarif 24% itu akan berlaku tidak lama lagi, maka dijangka peningkatan pasaran ekspor ni akan kembali menurun kerana kurang permintaan daripada Amerika Syarikat selepas ini. Dan juga Prof, dengan lebihan dagangan yang tinggi pernah direkodkan sebanyak 41 bilion ringgit pada suku pertama 2025 ini, mungkin apa langkah strategik yang perlu diambil oleh Malaysia untuk memastikan lebihan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi mengukuhkan ekonomi domestik sendiri? Ya, apa yang penting apabila berlaku lebihan dagangan ni, kita kena lihatlah adakah ianya akan membolehkan negara kita menjadi lebih berdaya saing, terutamanya industri tempatan yang mengeksport barangan ke luar negara. Dan sebenarnya apa saja yang
menyumbang kepada peningkatan dagangan ini adalah datang daripada permintaan daripada pasaran itu sendiri. Oleh itu, jika kita mahu memastikan bahawa ianya akan memanfaatkan sepenuhnya industri tempatan kita dari segi pengeksportan barang ini, perlu sentiasa meneroka lebih banyak lagi pasaran yang mempunyai permintaan terhadap barangan kita. Dan kalau kita lihat Perdana Menteri kita pun turut pergi ke Rusia untuk meneroka pasaran-pasaran yang lebih sesuai untuk kita kerana kita baru memeterai dengan BRICS, dan di situ saya lihat apabila setiap kerjasama baharu dengan mana-mana potensi negara dagang dengan kita, itulah yang harus dimanfaatkan kerana kita tidak mahu permintaan hanya datang daripada satu negara saja, tetapi ia daripada pelbagai negara, dan permintaan itu diharapkan kekal mampan dan sentiasa berterusan. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama Negara Awani pada waktu ini membantu kami memahami konteks keseluruhan. Kita akan bawakan juga angka sebenar KDNK apabila diumumkan nanti. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pengarah Program MBA Putra Business School PBS. Kita akan berhenti seketika selepas ini. Kita akan bercakap soal Trump, lawatannya ke Timur Tengah dan apakah maknanya kepada perubahan dasar luar Amerika Syarikat.